Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sedang menonton, yang telah menonton episod 1 sampai episod yang ke-7. Dan hari ni mungkin tuan-tuan sangka episod ke-8 kan? Tetapi tak. Kerana hari ini merupakan episod khas yang kita bawakan. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam kenapa episod khas? Pastinya orang tersebut sangat istimewa, sangat hebat. Kejap lagi saya akan baca biodatanya. Tapi sebelum saya pergi ke situ, saya minta kepada semua yang sedang menonton untuk share, like, komen lah sikit kan. Komen-komen yang murni-murni. Yang tak murni pun kita ambil tahu untuk guide kita pada masa-masa akan datang. Boleh share pada kawan-kawan, sebab selain daripada tuan-tuan menonton podcast di luar sana kan, pelbagai genre ataupun pelbagai jenis podcast, hari ni ataupun waktu ni tuan-tuan kena dengar podcast Jaib on Air supaya tuan-tuan tahu Jaib buat apakah macam mana pengurusannya, apa manfaat tuan-tuan boleh dapat daripada Jabatan Agama Islam Pahang. Baik, tanpa panjang bicara, saya sebenarnya agak gemetar pada kali ni. Sebab bila saya dapat biodatanya, Masya Allah, hebat orangnya. Jadi sebelum saya masuk soalan, saya kena minta maaf dululah pada tetamu kita. Baik, sebenarnya orang tak nampak lagi siapa ni. Sekarang ni video hala ke saya. Jadi mungkin yang tengah tengok ni tertanya-tanya, siapa figura yang kita bawa pada kali ni. Saya baca sikit. Saya nak bagi tahu tuan-tuan hebat tak hebat orang yang kita jemput kali ni. Saya baca sikit dia punya biodata dia. Bermula daripada Pondok Pak Awan, Sungai Korok, Aitam, Kedah. Diploma Darul Quran Jakim. BA saya pula Takhasus. Saya pula salah baca. Takhasus Qiraat Al-Azhar, MAUM Kuala Lumpur. Pendidikan sangat hebat, perkhidmatan lagi hebat. Tengok saya baca satu-satu Pensyarah Darul Quran, Pensyarah Pengajian Islam Jabatan Al-Quran dan Sunnah UKM, Pensyarah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Brunei. Subhanallah. Pengasas Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Tengku Ampuan Afzan Pekan. Sebelum ni saya lalu je. Rupanya hari ni saya jumpa pengasasnya. Hakim Ujian Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Pahang. Panel Ujian Saguati Hufaz Al-Quran Pahang Anjuran Mu'ib. Yang ketujuh ni UCYP ni, BOG UCYP dan Guru Jemputan Tulisan Jawi Istana Abdul Aziz. Hebat kan? Sebab tu bila saya dapat tu, saya baca-baca, wah, saya agak gementar pagi ni. Jadi tak lain tak bukan, kita mempersilakan Ahli Dewan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Ahmad Irsyadi bin Abdullah Al-Qari. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kerana sudi hadir pada waktu ni. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Jaib yang sudi menjemput saya, insan yang begitu dhaif. Jangan gitu. Insan yang memiliki banyak kekurangan bersama PU kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam saya sebut awal-awal tu saya baca awal-awal saya kata, hebatnya orang ni. Jadi saya takut sikit ini tu. Jangan takut. Saya pun insan macam PU juga. Saya tidak hebat mana pun. Baik tu. Bila saya dapat orang hebat ni, saya rasa bukan penonton je, tapi saya mungkin banyak belajar pada hari ni. Dan dalam banyak-banyak soalan yang kita nak tanya kan, pada kali ni tu mungkin kita akan beralih sikit. Macam tu. Boleh. Mungkin orang kenal Datuk ni sebagai YB, sebagai adun dan juga sebagai pendakwa lah. Okay? Sebab kalau sebut Mahat Tahfiz Afzan tu, saya rasa kebanyakan orang Pahang ni memang tahu sangat lah. Dan orang luar Pahang pun tahu. Jadi hari ni saya jumpa pengasasnya. Untuk makluman Datuk, saya belajar di Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Amin Temeloh. Masa saya belajar di sana, waktu umur saya 13-14 macam tu, saya pernah datang di sini buat lawatan. Saya tak pasti sebab saya pun dah tak ingat dah masa kecil lagi. Masa tu tahun 98-99 macam tu. Mungkin 99. Barangkali saya masih ada lagi. Masih ada masa mungkin sebab saya datang tu, yelah saya pun dah tak ingat dah. Tapi hari ni saya jumpa pengasasnya, subhanallah.
Allahu Akbar. Jadi okey, podcast ni kita santai-santai tu, tapi orang nak tahu di sebalik Datuk seorang yang berhormat, adun, dan juga pendakwah. Orang kenal Datuk, saya rasa bukan sekadar di Pahang lah, di luar Pahang pun orang kenal Datuk sebagai seorang pendakwah dan juga sebagai seorang ahli Dewan Negeri Pahang. Soalannya yang pertama Tok, Tok bersedia Ya, silakan. Baik Tok, soalannya selain daripada saya sebut tadi, orang kenal, siapakah Datuk sebenarnya di sebalik itu? Saya nak orang bagi tahu orang di luar sana, orang dah kenal Datuk ni sebagai pendakwah, sebagai adun ni, sebagai YB ni, tapi siapakah dia di sebalik itu? Sila. Siapakah dia di sebalik itu ya? Berat juga soalan ni. Berat. Terima kasih kepada PU kita. Soalan dia, siapakah saya di sebalik jawatan adun dan juga seorang pendakwah? Bagi saya, adun ataupun seorang pendakwah itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak fikir jawatan itu memberi satu kemuliaan kepada saya. Oleh kerana jawatan ini adalah satu amanah yang mana akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kamu adalah pemimpin dan setiap diri kamu akan dipersoalkan apa yang dipimpin. Jadi kemuliaan hakikatnya adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana perhambaan kita kepada Allah. Jadi bagi saya, tidaklah saya mulia dikerana sebabkan ada seorang adun, ataupun saya mulia disebabkan saya seorang pendakwah. Tidak. Jadi bagi saya pun macam insan biasa. Cuma Allah bagi kelebihan kepada saya bolehlah menyampaikan sepatah dua kata, dan juga diberi kepercayaan untuk jadi seorang adun. Jadi bagi saya adalah saya sebagai jambatan antara rakyat dan kerajaan. Dan kita sering mengunjungi rakyat jika mereka memerlukan pertolongan dan sebagainya. Itulah saya akan suarakan kepada pihak kerajaan. Amanah tu Amanah. Subhanallah. Jadi macam PU kata saya insan hebat. Tidak, jangan takut. Saya mudah dekati, boleh mengopi di kaki lima. Okey. Betul tu. Sebab tadi ialah saya jumpa tu awal-awal tu pun kita dah okey tu Alhamdulillah. Jadi mula-mula tadi saya agak takut tu. Saya kan macam saya sebut tadi lah, saya ni agak takut. Tapi bila awal-awal tu okey ni, jadi okey lah. Jadi Alhamdulillah. korang takut lah ya. Korang takut sikit. Baik tu. Kita off record tadi kita ada sembang sikit, tapi saya rasa macam benda tu menarik tu. Ya. Kalaulah Datuk ni bukan seorang adun dan juga bukan seorang pendakwah. Ini kalau, tapi sekarang memang dah jadi pun. Siapakah Datuk? Soalan tu memang soalan yang cipu emas kot. Okey. Kalau sekiranya saya bukan seorang adun ataupun saya bukan seorang pendakwah, apakah pekerjaan yang saya akan pilih? Saya tetap juga akan memilih sebagai seorang guru. Subhanallah. Okey. Kerana itu Allah Ta'ala kurniakan kepada saya dua kelebihan. Satu dari segi penyampaian. Contoh saya ada kelas Quran Tadabbur dan Talaki Quran bersanad di Masjid Tepian Putera. Okey. Student yang hadir mencecah 100 orang lebih. Ramai. Alhamdulillah. Okey. Setiap hari Rabu. Setiap minggu tu. Setiap minggu. Jadi begitu gigih sekali Yang datang tu bukan orang muda. Ramai yang warga emas. Okey. Tapi semangat mereka tu untuk mendalami Quran, untuk talaki Quran, saya amat mengagumi saya lah. Jadi sebab itu saya kata, kalau saya tidak jadi adun ataupun saya tidak jadi pendakwa, saya memilih guru. Itu yang pertama. Baik. Sekiranya saya tak dapat jadi guru, maka saya akan pilih jadi seorang chef. Yang tu saya tertarik tu. Macam mana Datuk boleh ke situ Maksud saya mungkin minat ke macam mana tu? Dia kisah dia begini. Kerana saya dalam keluarga anak sulung. Okey. Jadi bila bonda saya nak melahirkan adik,
sudah pasti saya kena masak. Sebab di rumah tak ada Okey. siapa. Faham, okey. Ha. Jadi saya kena menyediakan makanan untuk adik-adik yang pergi sekolah dan sebagainya. Daripada situ timbul saya minat memasak. Okey. Jadi memasak ni satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada saya ni. Saya pergi ke kedai makan, saya makan makanan tu, saya beritahu ingredient tu apa yang dia letak. Oh, macam tu. Jadi saya balik, saya cuba masak lah. Oh, faham. Oh, itu kelebihan banyak tu, Tok. Alhamdulillah. Maksudnya Tok makan tu Tok boleh agak apa diisi dalam ni ya? Ya. Jadi contoh Prof Uzbekistan. Saya tidak belajar dengan chef mana-mana. Okey. Tetapi saya dah pernah makan kawan daripada UIA tu orang Uzbekistan. Okey. Dia bagi. Saya nak tahu ingredient apa, saya balik, saya masak. Alhamdulillah hatta Habib Ali Zain selalu order nasi Prof Uzbekistan dengan saya. Lepas tu dia tak order Mendy Lamb lagi dah. Okey. Sedap nasi tu. Sedap ni bukan saya yang buat sedap, orang bagi sedap. Betul lah. Tapi tukang masak kena pakar tu. Ya, sebab apa saya pilih jadi chef PU? Sebab bila saya masak, mulut saya tak lekan berselawat. Oh. Itu timbul dalam hati saya, kenapalah saya ni jadi seorang pendakwah? Kenapalah saya ni pilih jadi seorang guru? Kalau saya jadi seorang chef, BP saya tidak kering daripada selawat ke atas baginda. Mana sambil masak sambil tu? Saya basuh beras, saya siang ayam saya potong daging kambing. Sebab tu Habib Ali Zain bila dia makan, ini orang sampai kat saya. Habib Ali Zain kata, ini orang yang masak ni banyak baca selawat dia. Oh, dia dapat tu, dia dapat rasa tu. Ya. Mana kita masak daripada hati, orang yang makan tu masuk ke hati dia. Saya rasa tak ramai tukang masak macam tu, Tok. Sebab itu kita kalau boleh lah sebagai seorang Islam, dan saya menasihati dan memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan kedai makan, make sure yang kita hidangkan itu seperti kita makan. Masaklah elok-elok. Masalah elok-elok, ikutlah hukum syarak dalam kita basuh daging dan sebagainya. Raw material yang kita ambil itu mesti daripada pembekal yang Muslim, yang pasti halal dan thayyiban. Ya. Barulah kita mudah nak beribadah, mudah nak baca Quran, mudah berzikir, mudah selawat. Tapi hari ni minta maaf cakap lah, orang hari ni dia masak ni dia nak mencari duit banyak. Betul. Tapi kita makan sesuap dua suap, tak boleh pergi lah. Betul, Tok. Saya tertarik, Tok. Saya tertarik tu sebab tak ramai orang fikir ke situ, Tok. Kebiasaan kalau kedai makan macam tu sebutlah, dia nak cari duit, kan? Betul. Ataupun saya rasa kebanyakan kedai makan ke chef tak kisahlah, yang dia fikir adalah gajinya. Dan saya tak rasa ada orang ataupun ramai orang yang berselawat tadi. Kan? Tapi bila Datuk fikir ke situ, kalau tak percaya PU boleh buat sekali. Atau salah kata nak goreng telur ke apa ke, mula kita basuh telur tu, telur ayam tu kita basuh tu, kita dah mula selawat. Jadi dia akan satu kenikmatan dalam kita masak tu sambil kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa manis, tak boleh gambarkan kemanisan berselawat itu. Jadi timbul dalam fikiran saya, kenapalah aku awal-awal tak pilih jadi chef. Kalau aku pilih jadi chef kan, aku ni mulut tak lekan berselawat ke atas. Subhanallah, insya-Allah. Hebat tu sebab saya pun tak pandai masak. Tapi boleh belajar, janji ada minat. Oh ya, itulah. Saya rasa bukan semua orang pandai masak, terutama lelaki tu Tapi bila Datuk diberikan kelebihan dari sudut, yalah sebagai pendakwa, sebagai pensyarah apa semua dulu, rupanya tak ada minat ke situ Ya, alhamdulillah. Tapi satu PU. Di dunia ni, chef yang masakan paling sedap adalah lelaki, bukan perempuan. Betul juga. Sebab yang banyak popular adalah lelaki. Sebab dia tak ada bulan. Tak ada gangguan dia punya emosi apa semua lah. Itu dia punya sebab antaranya. Antaralah. Tapi sebut tu betul tu Antara. Kita sebutlah Chef Wan ke Chef Zam ke. Ya, semua lelaki. Semua lelaki. Kita ada perempuan tapi kurang sikit. Itu. Maksudnya kalau Tok bukan seorang adun dan pendakwah, mungkin
Sekali chef lah. Chef lah. Subhanallah. Okey, baik pada para penonton itu satu side yang mungkin Datuk tak maklum pada orang luar sangat Memang. Orang luar tak tahu sangat tu Orang tak tahu. Atas sekarang kita tengok ada beberapa dessert di pekan ni memang payah nak cari. Makan asal daripada pekan dessert. Okey. Kuih suji. Kuih suji. Kuih qasidah. Kuih qasidah? Qasidah. Nama kuih ke? Nama kuih. Oh, saya kena cari tu. Tapi payah nak cari kalau bukan hari pertunangan, hari perkahwinan memang tak jumpa lah. Oh macam tu. Maksudnya kalau hari biasa orang tak jual di kedai-kedai ni? Tak jual. Cuma kuih suji baru ni ada jumpa lah kedai di pekan ni. Pekan lama tu ada jual. Apa restoran apa nama? Isah tu. Icha. Restoran Icha tu dia ada jual kuih suji ada. Kuih suji Itu semua saya boleh buat. Subhanallah. Kelebihan Kelebihan. Datuk ada hobi lain tak selain daripada memasak? Hobi lain berjalan lah. Berjalan. Oh, suka travel juga? Suka juga. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ini perintah daripada Al-Quran. Jadi bukan kita nak duduk setempat. Kita berjalan melihat kebesaran Allah. Bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kederhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah. Betul. Alhamdulillah. Baik, saya rasa yang soalan pertama ni pun ramai dah orang Datuk ni. Rupanya pandai memasak. Alhamdulillah. Dan juga suka berjalan juga tu Baik Tok, saya beralih pada soalan kedua lah. Tapi dia fokus pada peribadi juga. Yang kedua ni siapakah guru ataupun individu yang mungkin start ni saya rasa mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Siapakah guru ataupun individu yang membentuk perjalanan? Sebab kalau saya tengok tadi hebat tu ni dari sudut pendidikan. Okey, sebelum saya terus pada soalan, Air Hitam tu kampung rumah saya. Oh ya. Ya. Masya-Allah. Jadi 3 bulan 12 kali memang saya balik. Memang situlah mak mentua saya masih di Air Hitam tu. Masih ada pondok situ. Ada nampak pondok lagi. Dia tahu. Dekat simpang tu kan? Ya, betul. Saya tahu pondok tu. Tuan guru Allahyarham Abu Bakar Palestin. Oh, asal yang tak, pondok saya masuk dalam lagi. Okey. Tapi kawasan tu lah. Di Sungai Hitam tu dia ada simpang kanan tu, dia nama dia Sungai Korok. Betul? Dia masuk Sungai Korok kan, Pekansari. Okay. Biasa ada juga situ. Dia masuk situ, dia masuk Bidai 3. Oh, saya tak dapat tu. Tak dapat. Tak dapat. Kita orang sini. Baik tu. Saya beralih pada soalan tadi. Siapakah individu ataupun guru yang membentuk lah perjalanan hebat Datuk sekarang? Terutama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, iaitu almarhum Ustaz Mukhtar bin Yaakob. Okey. Ustaz Mukhtar bin Yaakob. Walaupun beliau bukan ayah kandung saya, saya nak bela dia. Didik saya daripada kecil. Dan juga saya berucapkan terima kasih kepada bondaku, iaitu Hajah Hulma binti Haji Mat Amin. Kedua-dua ni mentarbiah saya, membentuk saya, hatta adik-adik semua sekali lah. Jadi mereka lah mula-mula yang mendidik saya, membimbing saya, sehingga saya timbul minat. Timbul minat untuk mendalami Al-Quran. Yang boleh timbulkan minat Al-Quran ni, dulu saya pernah duduk di Kampus Sepadan. Kampus Sepadan Lancang? Lancang. Okey, baik. Pada suatu malam, saya bangun tengah malam tu nak tahajud. Masa itu ketika itu usia saya baru 16 tahun. Oh, remaja. Jadi pada ketika itu ada salah seorang agung tu mangkat. Jadi radio RTM ni biasalah dia akan pasang Quran mengaji. Jadi yang pasang tu Syekh Khalil Muhammad Husaili bacaan. Bila saya dengar bacaan dia tu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum, menusuk kalbu saya.
Dia punya sebutan sebiji yang menusuk kalbu saya. Sehingga saya menangis. Solat. Besok bila saya berjumpa dengan arwah ayah saya kata, ayah, Ahmad dah pergi belajar tahfiz. Datuk minta pada ayah macam tu nak pergi belajar tahfiz. Kata boleh. Kebetulan pengetua Darul Quran masa itu, dia tidak nama Darul Quran lagi, dia Institut Tahfiz Al-Quran lah. Masa itu Datuk Haji Salahuddin Omar, orang Pahang kita juga. Dia kawan baik kepada arwah ayah semasa di Mesir. Dia pun jumpa kata anak saya nak masuk tahfiz apa semua. Jadi Datuk Haji Salahuddin pun agree. Lepas tu ditemu juga oleh almarhum mufti wilayah, Datuk Abdul Qadir. Alhamdulillah diterima masuk. Alhamdulillah. Itu permulaan cerita lah yang timbul minat hafiz. Kuala Kubur Darul Quran tempat yang sama sekarang ke? Tak. Masa tu di Pusat Islam Lama di sebelah Masjid Negara. Okey. Kita orang peringkat awal lah ni. Awal-awal di situ Okey, baik. Nampak muda je Pio. Tapi dah tua sebenarnya. Itulah. Tapi Datuk awal-awal penubuhannya di situ, Datuk sempat di situ Ya. Kita orang second batch lah. Second batch di situ. Baik. Selepas tamat daripada situ tu, saya berkhidmat sebagai mubaligh di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudian saya pun mohon sambung ke Mesir lah, takhusus qiraat. Dan sebelum tu saya mengaji pondok. Pondok tu arwah Pak Su Awang ni, dia seorang tuan guru yang amat menyayangi saya. Banding anak-anak murid yang lain. Allah yarhamhu. Bila gendang bunyi nak solat mayat jenazah. Gendang. Kena. Dia katuk tu. Dulu. Bunyi macam ni waktu Zuhur, bunyi Asar. Lain-lain bunyi ke? Lain-lain. Bukan main suka hati ketuk lah. Macam tu Itu orang panggil beduk kan? Beduk. Maksudnya bila ketuk tu tahu bunyi Zuhur macam ni. Gitu Sembahyang jenazah macam ni. Faham. Jadi ada orang jemput datang, orang pondok bawa pergi solat jenazah tu. Ada bunyi ketuk tu, lain bunyi dia. Dia ketuk dah. Jadi bila semua dah datang, dia akan cari tu. Mana Ahmad Syari? Ahmad Syari mana? Cari. Awak saya naik sekali yang kereta dengan dia. Awak tak dapat. Saya baru masuk situ belajar. Betapa dia sayangkan saya. Semoga Allah mencuci roh dia. InsyaAllah. Amin. Dia bertempat sama orang beriman. Amin. Dan dia juga yang menjadikan saya seorang gigih untuk mendalami ilmu nahwu saraf, ilmu fiqh. Kerana dia seorang yang garang tau. Saya pernah hafal matan saraf tu. Matan Jurmiyah tu. Kena jumpa matahari 1 jam. Berdiri tengah panas. Dia sayang-sayang. Tapi bab mengaji gagal, denda sama. Dari situlah dia mentarbiah saya menjadi seorang yang gigih, yang tidak jadi seorang pemalas. Dan kita tidak ada masa macam PU hari ni kita tengok Mahat Tahfiz ke Mahat Turas ke, makanan semua disediakan. Betul. Kami tidak. Masak sendiri. Lepas subuh tu ada kuliah dah. Waktu guru baca kitab sikit. Lepas tu turun ke pondok, kita orang tak nak nasi sendiri. Macam untuk tu. Sarapan. Tanah nasi pula kita letak minyak kelapa. Santan tak ada. Minyak kelapa. Santan tak ada. Jadi kita tak nak nasi, letak 2-3 titik santan atau minyak kelapa tu. Dia akan bau macam letak santan. Makan ikan masin. Subhanallah. Tapi masa itu sedap lagi tu Sedap lah masa itu. Jadi banding dengan pelajar-pelajar agama hari ni, betul, budak-budak tahfiz ni, budak-budak turas hari ni, jauh beza. Tak sedap sikit tak nak makan lah. Betul. Itu pun orang dah tolong masak. Ya. Lepas tu Bio, lepas makan tu siap-siap pula naik pukul 9 nanti ada sambung balik baca kitab. Masa rehat pendek tu? Pendek je. Itulah kita nak memasak lah nak ni. Orang Bio, masa itu kita mandi bukan ada iPad. Air telaga masa tu. Sejuk sangat gitu. Sejuk. Mandi sebelum subuh lagi.
Mana keadaan. nak ceritakan kesusahan pada waktu tu Ya, Dan Datuk setuju kesusahan tu adalah membentuk kita juga. betul. Kan? Betul. Macam tadilah masak sendiri, nak manage waktu sendiri. Ya. Kalau kata rehat 1 jam, contohlah ni, pukul 8 sampai pukul 9, nak itulah memasak, itulah makan, itulah nak duduk rehat sekejap. Ya. Ui, penat tu. Penat memang penat. Tapi disebabkan kecintaan kita terhadap ilmu ni. Jadi kita korbankan diri kita. Faham. Bak kata Tan Sri P. Ramlee apa? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Menyanyi pun boleh tak? Boleh. Maksudnya kalau bukan Syekh tadi boleh menyanyi tu rasanya. Boleh nyanyi juga. Saya pernah nasyid dulu. Subhanallah, ya. Pernah rakam Asmaul Husna, Nas'alukum La ilaha ya illallah. man huwa Allah tu. Kalau lagu suara datah di belakang tu, Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la, itu suara saya. Suara bass Bass tu saya. La ilaha Bersama illallah. dengan kumpulan apa Rabbani dulu masa kecil dulu. Ya, Asmaul Husna tu popular sangat tu. Ya. Radio-radio semua Kita main. orang yang mula rakam dulu. Oh, Tok punya suara latah Saya lah. Saya tak buat suara, tak jadi. Bila saya dengar yang Ikhwan Muslimin di Mesir punya tu, Okey. dia ada suara bass dekat belakang tu. Jadi saya buat lah. Jadi tu. Buat jadi. Nasib baik tu tak masuk tu, kan tidak aku Rabbani sekarang ni tu. Kan tidak saya interview Rabbani. Oh, Datuk ada kepakaran juga situ tu. Alhamdulillah lah. Oh, banyaklah kelebihan Allah bagi. Ta'ala. Jadi kembali kepada guru saya. Jadi salah seorang tu, Allah yarham lah, Tok Guru Awang tu, kami panggil Pak Suawang. Suawang, baik. Pak Suawang. Kemudian of course bila kita balik ke rumah tu arwah ayah lah. Kemudian dia bukan saja mendidik saya mencintai ilmu, bahkan dia mendidik kita ni adab. Adab, betul. Sebab dia orang Sufi. Dia khalifah tarikat Naqsyabandi. Okey, Al-Khalidi. baik. Subhanallah, okey. Saya pernah nak bai'ah dengan dia tarikat ni. Minta, ayah, saya nak bai'ah lah. So adik-adik semua ada bai'ah. Saya belum bai'ah lagi tarikat Naqsyabandi. Tak payahlah Ahmad, tak payah. Ahmad dah baca Quran, dah hafaz Quran, tak perlu lagi lah. Dah bai'ah tarikat ni. Oh, okey. Padahal dia tanya saya, seorang yang mengingati lebih baik ke ataupun seorang yang sentiasa bertutur kata dengan kekasih dia? Mana satu bagus? Semula tak, seorang yang mengingati Kekasih dia, okey, ataupun seorang yang sentiasa bertutur kata dengan kekasih dia. okey. Mana lebih bagus? Sudah pasti orang sentiasa bertutur kata mana berdepan lah. Kalau mengingati dia jauh. Ya, oh, baik. Kan? Tapi itulah kedegilan saya tu, pujuk dia juga. Ayah, nak jugalah, nak bersihkan hati supaya mudah baca hafaz Quran apa semua. Akhirnya dia setuju. Terima. Rupanya dia tahu memang saya ni tak istiqamah pun berzikir beribu-ribu kali. Yelah, dia ada ni kan, zikir berapa banyak apa semua kan. Ya, mana dia dah tahulah kita ni mampu tak mampu. Dia khalifah kan. Jadi itu salah seorangnya. Selepas itu kita masuk ke Darul Quran pun beberapa orang guru yang mendidik saya dari segi akidah. Ustaz Mak Isa, Allah yarhamhu. Di antara Ustaz Fiqah tu orang Kedah jugalah, orang Pendang juga. Ustaz Astagfirullahalazim. Termasuklah Datuk Hasan Mahmud. Itu pun salah seorang guru saya. Datuk Hasan Mahmud, Al-Hafiz tu, salah seorang guru saya. Datuk Haji Salahuddin Omar dan Datuk Ustaz Zaharuddin, adik kepada Allahyarham Mufti Negeri Sembilan. Pun minta maaf, pun adik guru saya lah. Jadi sehingga saya selesai belajar di Darul Quran, berkhidmat di Jabatan Agama Islam Wilayah sebagai mubaligh. Kemudian saya sambung belajar ke Mesir. Maka di Mesir itu ada juga masyayikh yang sayangkan saya. Salah seorang dia Syekh Said Ali Abdul Majid. masih ada tu? Ada. Masih ada sekarang? Ada. Okey. Setiap tahun datang jadi hakim musabaqah Okey, oh baik. antarabangsa.
Cuma akhir ni dia uzur sikit, dia bertongkat lah sekarang. Yang berjambang tu. Okey. Anak dia ada sini. Petang ni kita akan jumpa insyaAllah. Maksud anak dia duduk menetap di Malaysia? Oh. Kahwin dengan orang Melayu. Oh ya ke? Oh subhanallah. Kemudian yang keduanya yang sayangkan saya ni, Syekh Arab ni, Syekh Dr. Ahmad Isa Maksarawi. Dr. Ahmad Isa Maksarawi. Dia pun hakim ujian tilawah di Malaysia ni setiap tahun datang. Okey. Ni semualah berkat dia orang. Sebenarnya I'm nobody. Tanpa guru saya ni, saya bukan sesiapa. Faham. Jadi bagi saya sebenarnya ilmu tu akan datang kemudian bila kita beradab dengan guru kita. Jadi hari ni manusia ni, apa pun dia kena baiki adab dia dengan guru. Betul. Barakah itulah menyebabkan kita berjaya. Yang penting keberkatan. Keberkatan. Kadang orang tersalah faham benda tu Dia ingat kalau dia pulun belajar sahaja, dia boleh cemerlang, dia rasa dia berjaya macam tu lah. Dia lupa tentang keberkatan ilmu tu. Keberkatan ilmu maksudnya kita dapat beramal. Kita menjadi seorang insan yang bertakwa, yang sentiasa takarub kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni hanya mencapai kejayaan semata-mata, mungkin duniawi kita berjaya, menjawat jawatan tinggi dan sebagainya, tetapi dari segi adab dengan Allah, adab dengan kedua ibu bapa, adab dengan guru-guru, adab sesama manusia, kita out. Baik, faham. Sebab jadi, kurang keberkatan di situ. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para guru saya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Amin. Dan juga yang dah pergi meninggalkan saya tu, mohon kepada Allah supaya ditempatkan mereka bersama orang-orang soleh, para awliya, para anbiya, para rasul, insyaAllah. Amin. Okey Tok, boleh tak saya sebut, sebab saya dengar Tok punya cerita daripada awal untuk soalan kedua ni, bolehkah saya simpulkan tentang kejayaan ataupun apa yang kita ada sekarang, dia bermula daripada didikan mak ayah tu Itu sudah pasti. Kan? Sebab Datuk cerita tadi ayah, mak kan, yang mendidik. Dan mungkin sekarang ada yang mungkin kesibukan kerja sama kan, dia mengharapkan sekolah saja. Dari sudut dia sendiri dia tak jaga pun, ataupun dari sudut dia didikan anak-anak dia lebih kurang je, dia kata tak apa, sekolah dah ajar ngaji dah, sekolah dah ajar sembahyang dah. Macam mana komen untuk dari sudut tu? Pada saya itu tak betul lah. Tak betul itu satu kesilapan besar. Kerana sentuhan didikan daripada seorang ayah, seorang ibu jauh berbeza daripada didikan luar daripada keluarga kita. Faham. Jadi kalau kita hanya serahkan 100% kepada para pendidik, dan para pendidik ni ada pelbagai. Ada kerja disebabkan gaji. Betul. Ada kerja disebabkan untuk memenuhi masa kelapangan dia. Jadi yang mendidik daripada hati sepenuhnya adalah kedua ibu bapa. Ya, betul. Sebab tu jangan tinggal. Dia tak sama tu Tak sama. Tak sama. Pukul seorang ayah terhadap anak dia dan pukul seorang guru tak sama. Betul. Seorang ayah pukul dengan kasih sayang. Ya. Seorang guru ni kerana dia nak balaskan nak lepaskan stres dia, kan? Geram dia. Itu beza. Ya. Sebab tu di luar sana saya mengingatkan ibu bapa, jagalah sungguh-sungguh anak kita. Didiklah mereka. Kerana baik buruk anak seseorang tu bermula daripada keluarga. Ya, betul. Baik Tok. Saya nak beralih pada soalan ketiga tu saya nak tanya tentang titik perubahan. Saya tak pasti, ini hanya soalan tu. Mungkin Datuk dah cerita tentang panjang lebar tentang daripada mak ayah, dan alhamdulillah dikurniakan ibu dan ayah yang sangat hebat lah, sehingga menjadikan Datuk macam sekarang. Alhamdulillah. Okey. Adakah disebabkan itu sahaja ataupun Datuk ni ada titik perubahan tak? Sebagai contoh saya nak tanya, contoh Datuk ni ada minat sesuatu lah, yang bukan dari sudut dakwah, bukan dari sudut tahfiz contohlah. Datuk minat sesuatu ni, tiba-tiba ada satu titik perubahan, tak boleh, aku kena ke sinilah. Ada macam tu ke, ataupun memang Datuk ni daripada kecil dididik terus je? Maksud dia tak ada konar-konar macam tu. Soalan tu. Soalan je bagus. Soalan. Bila PU tanyakan soalan ni, saya boleh ingat
minat saya ni. Dah terlanjur PU kata, Datuk ni boleh menyanyi sekali ya. Saya pun teringat. Okey. Ketika saya sekolah rendah, bukan sekolah rendah, kindergarten. Mana pra sekolah dulu. Pra sekolah, baik. Memang saya pernah masuk bertanding menyanyi dan pernah dapat johan. Oh. Maksudnya bakat tu daripada kecil lagi. Bakat tu daripada kecil. Sebab itu kita bila suara dia, kita baca Quran pun jadi sedap. Ya, betul. Kan? Bakat suara tu kan. Bakat suara tu. Betul. Jadi titik perubahan dia bermula daripada bimbingan arwah saya ni, arwah ayah saya ni. Memang dia bimbing kita orang agama. Dan cara dia mendidik kita orang, dia tak pernah marah tau. Tak pernah marah. Buat salah dia tak pernah marah. Okey. Dia cuma hanya macam Quran ajarkan dua cara kita mendidik. Okey. Ya, basyiran wa nazira, memberi khabar gembira dan memberi ancaman. Jadi dia kata, awak ni tak ada. Tak elok buat gini. Cakap tu lembut je. Lembut tapi masuk. Okey. Masukkan hati awak ni. Contoh dia didik kita, pakailah sorban ikut sunnah Nabi. Sekali kita lepas solat salam tu, lalu di depan dia, sorban mana pergi, dah terbang. Dia tak marah. Dia macam perli sikit Ya. Tapi itulah membuat kita ni jadi berubah. Okey. Dan setiap kali kita tak pakai, kita ada masa tu kecil tu kan. Sekarang dah lain sikit. Jadi tak berani nak tinggal sebab Allah lah, nanti apa ayah ada ingatkan saya apa semua. Hatta ada certain pakaian dia tak gemar kita pakai, dia pun tegur, ni pakaian perempuan ni tak sesuaikan gini. Ada khabar gitu je. Kita orang adik-beradik, yalah masa kecil ada bergaduh, dia panggil dua-dua ke depan. Okey. Dia tanya ke abang tu, tuju ke adik dia, ni siapa? Okey. Adik jawab abang. Dia tuju ke abang dia, ni siapa? Adik. Salam. Itu je. Itu saja. Mana tak payahlah panjang-panjang Tak payah. Ni siapa adik? Ni siapa abang? Salam ah. Salam. Adik-beradik kan? Adik-beradik. Jadi subhanallah, ini didikan arwah ayah saya. Jadi daripada situ, kenapa dia buat begitu? Kalau dia pukul si abang, akan timbul sifat dendam terhadap adik tu. Ya, betul. Itu pendidikan salah. Betul. Jadi pendidikan dia begitu. Dan dia memang kelulusan Master Syariah Al-Azhar. Okey. Pengetua Sultan Abu Bakar dulu. Kuliah Sultan Abu Bakar. Itulah ayah Ya. Tapi cara didik lah. Jadi titik perubahan ni memang semua orang masing-masing dilahirkan bukan terus jadi minat ke agama dan sebagainya. Betul. Masing-masing ada minat sendiri. Minat masing-masing, betul. Jadi alhamdulillah setelah didikan arwah ayah ni, dan juga saya dengar bacaan Khalil Mahmud Husairi yang tadi. Di situ timbul minat. Jadi alhamdulillah saya setahun setengah khatam hafaz Quran. Setahun setengah je tu? Setahun setengah, alhamdulillah. Jadi itu semua kurniaan Allah lah, bukan kehebatan saya. Ya, alhamdulillah. Tapi apa-apa pun barakah doa kedua ibu bapa, guru-guru saya, dan sahabat-sahabat saya. Allah bagi mudahkan segala perjalanan. Alhamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala dah lorong kita tu dah betul tu Ya. Daripada didikan ayah tadi, mak, perjalanan kita di samping ada guru ni yang membentuk jadi Datuk sekarang. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Sebab tu kita kena pilih orang yang boleh membimbing kita. Bila kita pandang dia, ingat Allah. Okey. Bila kita nak buat sesuatu, dia ingat, Syekh jangan buat macam ni, tak kena. Okey. Jadi kita nak jadi orang yang soleh, kena berkawan dengan orang soleh. Betul. Kita nak jadi orang alim, kena berkawan dengan orang alim. Betul. Nak jadi macam PU, kena kawan dengan PU. Jangan jadi macam saya. Tapi betul tu Sebab kadang-kadang tu orang, kalau cerita bab kawan tadi, sahabat ke, kadang kalau cerita orang ni alim lah contoh, ada setengah orang takut nak berkawan, setengah orang tu dia rasa takut aku siapa dia. Dia macam tu kan.
ada orang takut berkawan, tapi bila sebut tentang sahabat kawan tadi, itulah cerminan tu Betul. kita macam mana, dan itulah cerminan sahabat. Betul. Jadi saya nak bagi tahu pada orang luar juga keperluan sebenarnya daripada kita mendapat didikan mak ayah, guru apa semua tadi, sekitar kita Penting. perlu, sahabat-sahabat kita perlu. Untuk ingatkan kita. Ya. Sebab kadang kita ni kalau orang tegur sikit nak terasa hati. Tak boleh kita. Sebab itu dalam kita nak lihat seseorang tu, sebelum kita kenal dia, kita kenal dulu sahabat dia tu siapa. Daripada sahabat tu cerminkan dia lah tu. Baik. Kalau kita nak kenal dia, siapa dia siapa? Dia kawan dengan penjual minyak atar ke, dia kawan dengan tukang besi. Kita kenal lah. Baik. Kita cium bau minyak atar, dia kawan dengan orang yang baik. Dia ni bau agak bersih, ni tukang bersih, tak boleh kawan lah. Itu tip antaranya. Ya. Baik Tok, saya nak beralih. Sedar tak sedar Tok, kita dah 43 minit Tok. 43 minit dah? Ya Tok. Masya Allah. Tadi Tok tanya saya sejam macam lama tu Rupanya kita dah bercakap 43 minit Tok. Baik Tok, saya nak terus pada soalan seterusnya. Datuk di bahagian institusi tahfiz ni dah lama Tok. Macam saya sebut tadi lah, saya kecil-kecil pergi buat lawatan. Rupanya hari ni saya jumpa pengasas. Depan pengasas. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, yelah saya umur 13 masa tu Tok. Kita bukan fikir apa, seronok naik bas berjalan ke mana, ke Pekan. Saya masa tu Mahat Tahfiz di Temerloh. Bila datang ke Pekan tu, seronok berjalan, tengok pemandangan. Pergi tahfiz masa tu kita tengok, bagusnya budak tahfiz sini, kita tengok kan. Jadi dan hari ni Allah Ta'ala bagi peluang saya jumpa dengan pengasasnya sendiri. Jadi nak cerita Datuk ni dari sudut institusi tahfiz ni dah lama. Mungkin ada soalan saya, mungkin dari sudut dulu dan lain mungkin berbeza sikit lah dari sudut pentadbiran Mahat Tahfiz ni. Tapi soalannya, apa cabaran terbesar sekarang, apa cabaran terbesar, ataupun Tok nak cerita dulu ke sekarang ke dari sudut cabaran tahfiz ni? Sila Tok. Cabaran terbesar pada sekolah-sekolah tahfiz hari ini, kita lihat pertama sekali sistem pendidikan sudah berbeza. Baik. Yang keduanya, pengaruh-pengaruh gadget dan sebagainya semakin hebat. Betul. Ya. Betul. Dan yang ketiganya, alhamdulillah lah, mana ibu bapa telah buka mata. Maknanya tahfiz ni pun boleh jadi seorang cemerlang. Betul. Ini terbukti Mahat Tahfiz Negeri Pahang yang terbaik lah. Betul. Peperiksaan SPM seluruh Malaysia. Walaupun kita jatuh nombor 2, Putrajaya nombor 1, tapi saya tetap kata Pahang nombor 1. Betul lah tu. Sebab Putrajaya ni berapa sekolah aja. Ya. Pahang ni berapa sekolah. Betul. Berapa daerah. Ya. Jadi kita amat bersyukur kita mempunyai sebuah kerajaan negeri yang di bawah naungan Kebawah Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang yang menitik beratkan Quran. Sentiasa menitik Al-Quran, dan kita juga dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Wan Rosli bin Wan Ismail, yang meletakkan aspirasi Pahang First nombor 1 ialah mengangkat martabat Islam. Subhanallah. Dan kita lihat bahkan tadika Al-Quran menjadikan satu contoh kepada taska dimiliki oleh kerajaan pusat. Kita jadi model. Okey. Jadi cabaran dia, kita nak katakan di sini, yang paling besar sekali krisis adab. Adab tu Krisis adab. Adab dari sudut pelajar-pelajar tu. Adab terhadap ibu bapa. Okey. Adab terhadap Allah. Adab terhadap guru-guru. Adab terhadap sesama manusia. Yang ni yang perlu kita titik beratkan. Kita tidak boleh semata-mata hanya untuk menekankan hafazan dan sebagainya, tetapi kita perlu mentarbiah mereka ni memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana yang ditekankan oleh Profesor Allahyarham, Profesor Dr. Nakib Mahfuz atau Profesor Dr.
apa nama tu, pengasas saya lupa pula, tiba-tiba boleh terlupa nama dia. Profesor Doktor Nakib lah nama. Saya tak berapa ingat nama dia. Iaitu krisis hari ini, masyarakat hari ini berpunca daripada krisis adab. Dia tak kira dah mak tafiz ke apa ke. Jadi sebab tu kita bukan kurang manusia yang bijak pandai. Tetapi kita memerlukan bijak pandai yang bertakwa. Mana kita bukan kurang bijak pandai. Mana bijak memang bijak je. Ramai je. Ramai yang ada. Tapi bijak pandai yang bertakwa. Yang merasakan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Itu tak ramai. Okey, faham. Jadi sistem tahfiz dia perlu menghadapi segala cabaran dalam menghakiskan krisis adab ini supaya para pelajar tahfiz ini beradab dengan Allah. Baik. Beradab dengan kedua ibu bapa. Beradab dengan guru. Beradab sesama manusia. Maka segala kepincangan masyarakat itu akan dibaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham. Jadi kesimpulannya yang Datuk cakap tu berkaitan adab tu Ya. Mungkin awal tadi tersebut tentang gadget juga menyebabkan kepincangan ataupun menyebabkan adab sekarang ni pelajar-pelajar semakin teruk tu dan bila sebut tentang adab ni tu, macam mana kita nak sebut sebab benda ni media sosial kan, kita boleh tengok kan di TikTok keadaan mendedahkan aurat dan sebagainya tu bermaksud pelajar tahfiz tidak terkecuali tu. Pelajar tahfiz ni bukan malaikat. Betul. Dia tetap manusia. Apa tak lagi hari ni kita lihat dalam TikTok. Pagi-pagi alhamdulillah ramai baca Quran semua. Tapi apakah tujuan dia baca Quran? Kita lihat macam Piul lihat sendiri. Apa dia buat? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu marad. Untuk tahu simbol-simbol tu. Asal dia tidak beradab dengan Allah. Ya. Kamu sedang bertutur kata dengan Allah. Di samping tu awak lain manusia. Betul. Sebab itu para hufaz Quran tidak bertinggal kitab At-Tibyan Adab fi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Mana mungkin awak baca Quran bertutur kata dengan Allah, kamu layan netizen. Kamu baca Quran ni sebab nak give ke apa? Betul. Nak minta like. Nak ni. So like. Okey Tok, saya selit sikit boleh? Minta maaf Tok, saya rasa macam menarik pula apa Tok sebut ni. Minta maaf saya tanya sensitif sikit tu. Ada seorang influencer tu, saya tak namakan siapa. Cuma saya nak tanya pandangan tu. Ada seorang influencer tu dia memang berketerampilan agama lah. Saya tak pasti dia ni asal daripada Mahat Tahfiz ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi dia ni berketerampilan agama. Tok cakap tadi betul. Dia akan letakkan contoh, orang bagi gift bunga, dia akan baca surah Fatihah. Kalau bagi gift donat mahal sikit, dia akan baca ayat kursi. Kalau dia orang tu bagi makin mahal, makin bacaan tu mungkin dia makin merdu, mungkin dia makin panjang. Tapi benda tu saya tengok ramai dah tegur, tapi dia jalan sampai sekarang pun. Dan bila saya tengok sendiri di TikTok, di antara view yang tinggi tu, kalau sekali buat tu sampai ratus-ratus, orang pandang ribu-ribu pun ada. Dan gift memang banyak. Minta maaf tu mungkin sensitif sikit. Apa pandangan tu dari sudut tu? Pandangan saya macam saya akan cakapkan tadi iaitu orang yang tidak beradab dengan Allah. Sebab itu kejayaan seorang ahli agama bukan sejauh mana dia mencari influencer, berapa ramai penyokong dia, berapa ramai yang like dia, bukan. Tetapi sejauh mana dia di atas pentas qiyamul lail. Ramai boleh berceramah, ramai yang boleh berdakwah. Adakah dia malam dia bangun? Betul. Menunaikan firman Allah, ya ayyuhal muzammil qum minal laili illa qalila. Adakah dia bangun? Jadi kejayaan, sebab tu netizen hari ini
dia tidak dapat membezakan mana yang hak dengan batil. Yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman nanti kamu tidak dapat membezakan antara hak dan batil di waktu malam. Semut tu berada di batu hitam. Kamu tak dapat membezakan ada semut ke tak ada semut sebab dia duduk hitam. Faham. Benda zaman sekarang ni dah. Dia memperalatkan Quran. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya kamu baca Quran li ghairi wajhillah. Maka saya suruh ittaqillah wahai influencer, jangan jual la tashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan pertukaran gift dalam TikTok. Sebab tu TikTok ni kerana jadikan kita ni jadi apa? Lalai ke? Bukan lalai. TikTok ni kerana menjadikan kita ni tak betul. Otak jadi tak betul. Betul. Faham? Betul. Sebab dari sudut view kan, orang kita suka tengok orang view kita, like kita. Jadi ittaqillah lah, bertakwa kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dalam Bidayatul Hidayah pun dah disebutkan lah 3 golongan. Golongan yang pertama menuntut ilmu disebabkan untuk mencari pengaruh. Golongan yang kedua mencari ilmu sebabkan nak cari harta benda duniawi, jawatan. Dan golongan yang ketiga mereka mencari ilmu kerana Allah Ta'ala. Yang selamat ni hanya golongan 3 ni. Yang kedua ni bila dia sedar dia bertaubat maka mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Kalau golongan yang pertama ni memang sah, dia ni tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi bagi saya alhamdulillah kita bersyukur juga di negeri Pahang. Kita telah menetapkan kitab-kitab turas yang patut mengajari merata masjid ataupun surau. Dan di antara kitab yang kita tetapkan adalah Bidayatul Hidayah. Dan bagi saya, jika sekalian rakyat negeri Pahang seluruhnya berpegang kepada kitab Bidayatul Hidayah, beramal dengan dia, selamat. InsyaAllah. Selamat. InsyaAllah. Ya. Baik Tok. 5 minit lagi kita dah sejam tu. Oh, sejam. Oh. Masa tu sekejap je. Sekejap je. Sedangkan saya baru tanya tu 4 soalan tu. Sebab kita cakap hati ke hati. Betul tu. Sebab tak rasa masa tu kan. Tak rasa masa tu dah berlalu begitu cepat. Ya. Tapi saya dapat kata-kata yang menusuk juga tu hari ni. Antaranya tersebut tadi. Tentang yang betulnya ialah apa yang kita pamerkan. Tapi yang betul tu adalah macam mana kita diitikas jadah waktu qiyamul lail. Itu ya betul tu Tersebut tadi bahawa saya cakap, betul lah. Sebab kalau tak kisahlah kita sebagai contoh saya yang kadang-kadang orang jemput ceramah mungkin kan. Ataupun orang jemput jadi imam, kita jadi imam. Kita benda tu kita boleh buat dan orang boleh tahu. Kita kadang-kadang ada perasaan riak kadang-kadang kita rasa macam tu macam ni. Tapi bila sebut tentang qiyamul lail kita langsung tak ada benda tu. Betul. Kita dengan Allah Ta'ala je. Jadi nak kenal kita qiyamul lail. Di situ tu Di situ. Saya dapat hari ni tu ilmu tu. Baik Tok, saya lompat soalan ni jauh sikit sebab kita tinggal lagi 4 minit je untuk habis. Saya lompat jauh sikit Tok ke depan terus. Dan untuk saya rasa untuk yang last ni Tok, saya nak bagi kebebasan pada Tok lah. Apa yang Tok nak sampaikan, mungkin pesanan pada anak muda contoh, ataupun pesanan pada orang luar sana. Sebab dari sudut kepakaran yang Datuk ada kan, di Mahat Tahfiz, dan juga apa yang Datuk buat sekarang, Datuk pun sebagai adun di negeri Pahang ni, dan apa sahaja Tok boleh sampaikan, mungkin orang tahu ataupun orang tak tahu, dan followers di Jabatan Agama Islam Pahang yang sekarang, sebab sekarang kita episod khas Tok ni, kalau ikut turutan dah ke-8 Tok. Maksudnya diorang ni dah melalui 8 episod. Alhamdulillah. Dan dah banyak view kita lah. Jadi saya serah betul apa Tok nak cakap ataupun pesanan dan sebagainya. Sila. Saya teringat salah satu soalan mungkin nak tanya kepada saya, apakah pegangan saya bila saya stres. Betul. Dan saya percaya semua manusia ada stres. Betul. Kalau dia kata dia tak stres, dia pembohong lah tu. Betul. Bukan manusia. Bukan manusia. Malaikat lah. Kerana hidup manusia ni diuji. Betul. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala nabluwannakum
Banyak ayat yang ceritakan manusia akan diuji. Jadi apakah tips dia bila kita mengalami stres dan sebagainya? Tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Kalau saya ada masalah, saya akan ambil wuduk. Okey. Saya akan dirikan solat sunat 2 rakaat. Baik. Lepas tu saya istighfar. Okey. Saya selawat dan saya mohon petunjuk daripada Allah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saya akan sentiasa muhasabah. Contoh, saya tak boleh bangun tahajud malam tadi. Contoh. Pagi nanti lepas subuh saya muhasabah. Malam tadi saya singgah kedai mana ya? Saya makan apa ya? Sehingga kan menyebabkan saya tak boleh bangun tahajud. Oh, macam tu Itu saya lah. Itu saya. Ini didikan daripada arwah ayah saya. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain, tak boleh. Faham. Kita kena muhasabah diri kita ni. Punca-punca kita tidak boleh beribadah, tidak ada kekuatan. Kita tidak boleh bangun, bukan kata kita ni malas, tak. Hakikatnya kita tidak ada kekuatan jiwa, iman kita tu. Iman kita lemah. Dan kita kena cari punca apa sebabkan iman aku ni lemah. Okey. Aku termakan makanan syubhat ke? Tapi hari ni umat Islam dah tak kisah. Dia janji bedal saja. Tengok, ramai lah orang pakai tudung masuk situ. Dia pun masuk. Dia masuk saja. Betul. Tak boleh begitu. Makanan itu yang menyucikan tubuh badan kita. Ya. Itu yang tu. Jadi yang kedua tu muhasabah, dan yang ketiganya kita mesti menghadapi dengan kesabaran. Allah dah perintah kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabar, solat. Betul. Ni bukan dia stres, dia pergi karaoke, apa semua nak hilangkan relaxation. Takkan dapat punya. Awak balik nanti awak kecewa balik. Tu mungkin sementara je lah. Sementara. Sebab tu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Itu kan. Jadi kesimpulan saya pesan kepada para remaja, belia-belia, gunakanlah usia muda ni beribadah, jadi seorang hamba kepada Allah. Jadi kena faham konsep ibadah. Okey. Jangan kata bila Datuk suruh buat ibadah semua dah tak nak cari ilmu, semua tak nak usaha, tak. Bukan begitu. Kerana ibadah ada dua. Ibadah umumiyah, ibadah khususiyah. Ibadah khususiyah solat, puasa, zakat apa semua. Umumiyah keluar dari rumah pergi cari ilmu, ibadah. Keluar dari rumah cari nafkah, ibadah. Keluar saja buka kedai bisnes, nak lepaskan fardu kifayah, ibadah. Jadi seorang doktor, nak lepaskan fardu kifayah, ibadah. Langkah cantiknya. Dalam Islam, semua perkara boleh jadi ibadah sekiranya kita mematuhi syariat. Maksudnya semua pekerjaan kita dapat pahala. Dapat pahala. Jangan kita ingat sembahyang je. Jangan. Sebab tu orang ni silap. Orang silap konsep Islam ni kena serban jubah, Islam gini. Dia menyempitkan kefahaman Islam. Sepatutnya jangan pandang Islam begitu. Islam ni cukup luas. Betul. Apa yang contoh kita yang dilakukan oleh kerajaan negeri hari ni. Kita banyak kluster-kluster yang amat berhormat Menteri Besar memberi bantuan. Okey. Jangan kita pelekehkan bantuan tersebut. Ya, betul. Even RM100. Betul. Itu semua bantuan. Hatta orang pergi haji pun negeri lain tak buat, kita dah buat bagi RM750 seorang. Siapa yang pergi haji? Setiap tahun kita buat Ya, setiap tahun kita buat. Yang akan datang kalau Allah Ta'ala izinkan collection pendapatan negeri lebih, akan ditambahkan dari pemberian tersebut. Faham. Jadi come on lah, umat Islam jangan tanamkan kebencian. Betul. Umat Islam ni kena tanamkan kasih sayang. Jauhkan menanamkan naratif yang jahat terhadap apa yang kebaikan dilakukan oleh orang lain. Faham. Jadi itulah Islam. Ya. Panjang lebar pula. Baik Tok, cantik Tok. Saya belajar banyak Tok ini. Alhamdulillah. Saya rasa bukan orang luar je, saya sendiri yang duduk kat sini. Datuk sebut tentang tadi, kalau tak bangun tahajud, apa aku makan malam tadi? Saya tak fikir Tok macam tu. Saya tak terfikir. Bila sebut Tok sebut tadi baru saya fikir, iyalah. Sebab perbuatan kita sebelum tu kan menjadikan kita selepas tu kan. Betul. Contohlah kita ada buat maksiat lah malam tu kan. Betul.
Lepas tu bila bangun pagi, kenapa kau tersedar tahajud malam ni? Ya. Mungkin maksiat malam tu Maksiat kita buat. malam tu betul. Bukan makanan saja. Macam Piu cakap, maksiat even maksiat mata, maksiat telinga. Itu termasuk. Semua bagi kesan tu Bagi kesan. Banyak benda kita belajar ni tu. Saya pun masih belajar lagi. Baik Tok, kita dah sejam lebih dah Tok. Terima kasih banyak. Walaupun Tok tanya kita sejam ke? Tapi kita sejam kita sekejap Tok. Sekejap Sekejap je masa. Rasa tak puas dah pula. Rasa tak puas. Kena panggil semula rasanya ni. InsyaAllah. Jadi saya ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada pihak Jaib yang sudi menjemput saya insan yang begitu dhaif untuk menghadirkan diri ke podcast ini dengan Piu. Dan saya mohon ampun maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun dapati kekurangan dalam penyampaian saya. Itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Baik tu, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini kerana sudi. Saya faham Datuk sibuk dengan kerja sebagai YB adunnya dan sebagai pendakwah juga. Tapi tu ada masa dan saya agak malu sikit dengan Datuk pagi ni. Jangan malu. Sebab Datuk awal pada saya. Itu amalan saya. Itulah. Kan saya Datuk dah sampai. Sudah saya kena bekerja ni saya kata. Untuk makluman PU jugalah. Kebanyakan majlis-majlis peresmian saya pun gitu juga. Kadang saya kena tunggu audien datang. Tapi disiplin tu susah orang nak buat tu. Kita tak orang semua Islam, orang kan. Kita orang Islam kena buat. Kena buat tu Kena buat. Maafkan saya tu Dimaafkan. Baik Tok, terima kasih banyak sekali lagi kerana sudi bersama dengan podcast untuk kali ini. Saya rasa Tok, orang di luar sana banyak ilmu dapat hari ni. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang Datuk sebut orang dua buat, saya juga buat, pahalanya Datuk dapat sama insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu sahaja pada podcast kali ini. Boleh, sila Tok. Boleh sebut ingat. Sebenarnya saya ni setelah ketiadaan saya, saya tidak nak rakyat mengingati saya sebagai adun atau sebagai pendakwah. Tidak. Okey, habis tu? Saya nak rakyat ni ingati ilmu yang saya curahkan. Betul. Biar saya tidak kena di bumi, tapi kena di langit. Subhanallah. Bermaksud, yalah, pahala ni kan rantaian tu kan. Jadi biar orang ingat ilmu saya. Betul. Tak ingat saya tak apa. Jangan ingat saya sebagai adun ke ataupun pendakwa kan. Wallahualam. Tapi kalau Tok, yalah, daripada saya kecil dah ada Mak Hafiz. Cuba bayangkan Tok sekarang ni pelajar-pelajar Datuk, saya rasa ramai dah berjaya lah. Alhamdulillah. Mungkin yang sekarang ni jadi imam, mungkin dah Qadi jadi pun ada. Qadi kan. Qadi pun ada. Pegawai-pegawai besar mungkin dari sudut agamanya. Dan sudah pastilah ada orang ni mengajar pada orang lain pula. Mungkin yang jadi guru, ajar pada anak murid, ajar anak-anak. Betul. Dan semua pahalanya mengalir pada Tok. Amin. Amin insya-Allah. Dan dia dalam masa yang sama mengalir juga pada ibu dan ayah Datuk. Tidak ketinggalan juga mudah-mudahan ganjaran pahala tu akan mengalir ke Bauduli Paduka Yang Amat Mulia almarhum Sultan Haji Ahmad Shah yang telah mengasaskan Mahat Hafiz. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya dan juga ditempatkan bersama orang beriman. Amin insya-Allah. Marilah kita mengharapkan pahala pun mengalir ke sana juga. Jadi panjang tu Panjang. Tapi saya tak puas untuk hari ni. Saya secara peribadi sebagai host kat sini tu sampai sekarang episod ke-8 saya rasa episod ni saya tak puas. Mungkin boleh kita sambung tu nanti akan datang tu InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi yang berhormat Datuk Ahmad Irsyadi bin Abdullah Al-Qari, Ahli Dewan Negeri Pahang untuk episod khas kali ini. Jadi terima kasih sekali Tok. Terima kasih juga kepada semua yang sedang menonton podcast khas kita. Jadi seperti biasa bila last-last ni saya minta tuan-tuan like sikit, komen, share. Mudah-mudahan apa yang Datuk sebut pada hari ini dapat manfaat kepada mereka yang berada di luar sana. Cukup sekali ni pada episod kali ini. Jangan lupa setiap hari Khamis jam 9 malam YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.